Yang suka makan berlado-lado tu, yang pedas-pedas tu, kena ikut Kak Ain masak hari ni. Kak Ain nak masak ikan bawal kicap berlado. Okey, kita guna ikan bawal. Ini bahan-bahan dia lah. Berlado-lado, orang sekarang suka pedas-pedas kan. Kali ni kita ubah sikit. Kita buat kicap macam mana Kak Ain nak buat kan. Okey, nak buat sambal berlado ni sama ada kita goreng ataupun kita rebus. Kalau rebus tu kita kurang minyak. Tapi kalau kita goreng tu tahan lama. Jadi Kak Ain nak gorengkan lah cili padi. Nak pedas gunalah yang merah lebih sikit. Tapi kita tak naklah pedas sangat hari ni kan bang. Tapi nak pedas ni mana larat sangat. Tapi Kak Ain macam nak banyak. So jadi Kak Ain tambahkan cili merah bang. Cili merah. Lepas tu kita masukkan bawang merah. Semua kita goreng juga ya? Ya, semua nak digoreng. Agak-agak lah. Lepas tu bawang putih. Dan juga yang jadi penyedapnya lagi, tomato. Semuanya kita akan kita potong kasar-kasar. Nak kita goreng dulu. So kita potong sikit Kak Ain. Kalau nak masuk seketul sebiji-sebiji bang, nanti dia meletup. Ini pun meletup ni. Tapi tak apa, nak sedap. Apa yang meletup? Sebab dia dalam dia tak ada air bang. Tapi kan sebab nak sedap, walaupun kali ni selalu masak kicap biasa-biasa je, kali ni kita nak buat luar biasa sikit. Kak Ain nak tambah lagi satu lah tomato ni. Tomato ni yang menyedapkan. Nah Kak Ain. Hijau-hijau ni satu kan. Jadi dia tak adalah ada rasa masam-masam sikit lah. Okey, minyak dah panas. Kita nak goreng. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Lupa nak potong tu bang. Apa? Biji tu. Biji tu. Dia kita goreng Kak Ain ni. ada ketinggal kan Kak Ain? Bagi wangi tau. Tak, Kak Ain selalu ada ketinggal satu benda. Tak apa. Signature. Bang jauh sikit bang, takut dia meletup. Mesti ada kecederaan pula. Tomato tak masuk ke Kak Ain? Nanti dulu biar dia kering ni dulu. Allah, risau lah Kak Ain, risau. Dia dah nak meletup. Nak meletup bang. Jauhkan dia ni. Dia dah layu-layu macam ni. Kita masukkan tomato. So ni kita berapa lama Kak Ain? Sampai dia layu je bang. Sampai dalam lebih kurang lah. Kita nak bagi dia hilangkan bau. Nak bagi dia keluarkan wangi bau bawang. Nak bagi sambal kita lagi sedap dan juga dia mencantikkan. Alright. Okay, kita berangkat dah macam ni. Okey. Bawa tinggal kita dekat. Kalau boleh kan kita nanti kisar kan bang. Kita masuk dengan minyak ni sikit tau. Alright. Jadi kita tak payah bubur air. Bila kita tak bubur air dia lagi tahan. Itu satu tips. Okay, kemudian kita gorenglah ikan. Kak yang guna ikan bawal hari ni. Nak guna ikan apa pun tidak mengapa. Nak guna ayam pun boleh bang. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, begitu. Ini goreng sampai garing. Betul-betul garing. Okay, kita masukkan bahan-bahan ni tadi. Macam Kak Yang cakap tadi, kalau boleh jangan bubur air. Bubur minyak. Kalau tak boleh pusing, bubur minyak. Sementara kita tunggu ikan kita. Tak apa, kita pakai chopper ni senang. So dia berpusing. Tak bubur minyak Kak Ain? Dah kita try bang. Kita cuba dan kita try. Okey, lupa kan nak cakap bang. Kalau suka belacan, bubur belacan lagi sedap. Kak yang hari ni kebetulan belacan dah habis. Sebab kita hari ni kita nak masak dengan kicap. Kita kalau boleh blend lah halus sikit. Kalau kita nak masak dia je kan tak payah. Biar kasar-kasar lagi sedap. Sebab bila kasar dia kena dengan minyak tu dia sedap, dia cepat garing. Alright. Sedapnya rupa bang. Tak payah pergi dah apa tu? Gepuk. Tengok Kak yang punya ikan gepuk hari ni. Okay, ikan kita dah cukup garing dah. Kita boleh angkat. Abang, ikan bawal ni kan garing-garing macam ni pun dah sedap. Macam garing-garing macam ni. Bukan lagi bubur sambal ada kicap. Ni lawa.
Tu dia, dah siap. Siap. Okey, kita guna minyak yang sama. Kita goreng ikan tadi. Tapi kita kena keluarkan. Sebab banyak sangat dalam sambal tadi pun ada Minyak. minyak dah. Tapi dia memang kena ada minyak tau. Dia memang kena tumis. Garing-garing dia kena berminyak. Jadi kalau tak suka minyak, bahan-bahan tadi kita rebus. Macam tu. Okey, minyak dah panas dah. Tengok cili dia, warna dia cantik. Ya Allah, sedap ni. Color dia kan bang, macam pudar-pudar ni sebab tomato bang. Ya. Ini dia. Bau. Menyengat-nyengat. Okay, kita kena garing. Garingkan dulu, baru boleh masuk benda apa-apa. Jangan masuk apa-apa dulu. Okay, dah macam ni, kita tadi tak guna air tau. Jadi dia tak perlu tunggu dia kering. Dia senang nak garing. Jadi macam ni, kita bubur gula sikit je nak bagi dia kilat. Jangan banyak sangat. Dan sebaik-baiknya kan kita guna, kita buatnya kat sini, kita guna brown sugar. Sebab dia bagi warna yang cantik dan juga taklah manis sangat. Okey, kemudian kita masukkanlah kicap. Kak yang guna kicap kamin sebab dia pekat, dia elok. Kalau pakai kicap yang lebih cair, tambahkan kicap, pekat. Tapi terpulanglah macam mana nak warna hitam dia. Sos tiram sebagai perasa. Kalau ada perasa lain tak payah tiram. Okey, kita kacau. Kita nak bagi dia. You bang, berkilat-kilat bang. Allah lawa bang. Ini 2 ekor ikan berbuli ni. Okey, terusnya Kak Yan. Okey, last kali masam tomato tak cukup ya sebab kita cabai banyak. Kita perah limau lagi wangi. Limau nipis. Ya, asam jawa kurang, limau ya. Sedap. Sedap bau dia. Kacau-kacau. Kacau-kacau takut hangus. Wah, pekat cantik Okey, kita nak rasa. Kena rasa. Kak rasa dulu tau. Takut terlampau pedas. Cukup. Masam dia terasa. Bergantung pada kicap masing-masing. Kicap Kak Yain dah cukup. Tapi pedas kicap dia sedap sangat. Okey, tutup api. Boleh hidangkan. Okey, sekarang adalah masanya kita nak tuangkan kuah. Sos tadi. Bang. Sedapnya. Pekat. Tu dia. Rasa macam makan sambal-sambal tu lah. Okey, kita hiaskan dengan daun ketumbar. Nak bagi lagi menarik dan cantik, terpikat. Ui, sedapnya makan ni. Tu dia, dah siap. Okey, Kak Ain kongsikan tips memasak untuk kali ni. Semoga bermanfaat. Ini dia lauk kita hari ni, special ikan bawal masak kicap berlado. Yang penting tu nampak biasa-biasa, dalam dia berlado. Sekali makan berasak-rasak, tak cukup seekor ikan, tambah lagi ikan. Kuah dia banyak lagi tau. Okay, kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Masak-masak dengan Kak Yan. Jangan lupa like, share, komen. Support Kak Yan. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Bye.